الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة خيرا حيث كان وأينما كانوا، فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير، فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاده من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukru lillah. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan dan kurniakan pertemuan ini. Mudah-mudahan kita berada dalam limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, curahan sakinah, ketenangan daripada Allah, mendapat kebaikan dan kemuliaan doa istighfar daripada para malaikat Allah, dan tersenarai semuanya mudah-mudahan amin ya rabbal alamin daripada kalangan hamba-hamba Allah yang beroleh restu dan redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Setelah mana kuliah kita tertangguh agak sekian lama, tapi kita masih lagi menggunakan rujukan yang sama, iaitu kitab yang dinamakan Bisyaratul Amilin fi Nadaratil Ghafilin, yang telah dikarang oleh Syekh Al-Allama Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani rahmatullahi alaih wa ridwanuhu, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi wa bihi fid darain amin. Kita sambung tempat yang kita berhenti hari itu, kalau tidak salah pada muka surat 23. Muka surat 23 masih lagi lanjut daripada tajuk yang keempat, iaitu berkaitan dengan kelebihan sedekah atau kelebihan menunaikan zakat, dan juga akibat ataupun hukuman bagi mereka yang enggan untuk membayar zakat. Kita nak sambung insya-Allah, iaitu pada muka surat 23 pada baris yang kelima daripada bawah. Kalau kitab yang bercetak Jawi, baris yang kelima daripada bawah. Kelima daripada bawah. Adapun kitab Rumi, kitab yang cetak Rumi itu pada muka surat 45. Juga baris yang kedua daripada bawah itu. Perenggan baris yang kedua daripada bawah, muka surat 45. Adapun cetak kitab Jawi, baris yang kelima daripada bawah, muka surat 23. Masih lagi dalam bab Al-Babur Rabi'u fi Fadli Sadaqati wa Uqubati Mani'iz Zakah, iaitu bab pada menyatakan tentang kelebihan sedekah dan menyatakan seksa orang yang menegahkannya, yakni yang
enggan membayar zakat. Sambung muka 123, tempat tadi itu 5 daripada bawah, iaitu kata Syekhul Musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Atau bahagian ke-6 atas sikit, bahagian ke-6 hujung ke kiri. Dan bersabda ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula zakat itu kesucian iman. Ini semua hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan zakat. Salah satu daripada hadis yang menceritakan tentang kelebihan zakat, dan bersabda ia, yakni bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula zakat itu kesucian iman. Bahkan munasabah pada makna az-zakah itu, makna zakah sama ada dengan makna an-numu, itu berkembang, an-numu, an-nama, ataupun an-numu, ataupun az-zakah daripada makna zakah daripada tazkiyah, iaitu suci. Maka zakat itu mensucikan harta kita daripada bahagian-bahagian yang bukan hak kita. Dan zakat itu juga mensucikan iman, bukan iman itu kotor, makna mensucikan iman, yakni menyempurnakan lagi iman kita. Karena tiap-tiap perbuatan yang kita lakukan pada melaksanakan perintah Allah, sama ada yang berkaitan dengan suruhan untuk kita melakukannya, ataupun tegahan daripada kita melakukannya. Suruh tu mana suruh buat, tegah mana suruh tinggal, dua-dua suruh. Hak buat tu suruh buat, yang kena tinggal, yang haram tu suruh tinggal. Secara umumnya, semua perkara yang kita lakukan pada melaksanakan titah perintah Allah, itu membawa kepada kesempurnaan iman. Cuma hadis ini sebut dengan lebih jelaslah, salah satu daripada perkara yang menyempurnakan iman itu adalah zakat. Seperti sabda tadi, bermula zakat itu kesucian iman. Zakat sini dengan mana zakat mana sedekah wajib lah. Sedekah yang wajibah. Karena kita dah sebut dulu, sedekah ni secara umumnya sedekah dengan makna sedekahul tatawwu, itu yang sunat. Ataupun sedekahul wajibah, sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itulah kita panggil zakat. Jadi sedekah ada dua, ada sedekah sunat, ada sedekah wajib. Sedekah sunat ni pemberian yang kita bagi itu walaupun tak diwajibkan, tapi kita bagi kerana Allah Subhanahu wa taala. Adapun sedekah wajib ataupun zakat ialah kadar yang kita keluarkan kerana Allah melaksanakan perintah dan kewajipan yang Allah Taala putuskan atau Allah Taala tetapkan untuk kita. Jadi kalau kita tak baca hadis-hadis yang lain pun, hadis ni satu pun dah cukup. Kalau orang tu sungguh dia beriman kepada Allah, maka dia akan sambut perintah Allah Ta'ala itu untuk melaksanakan suruhan untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena zakat itu kesucian iman, yakni kesucian bagi iman, makna suci, yakni meluhurkan, yakni menambahkan lagi kesempurnaan iman. Dan bersabda ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelihara oleh kamu akan segala harta kamu dengan zakat, dan ubati akan segala yang sakit kamu dengan sedekah, dan sediakan bagi balak akan doa. Dalam hadis yang lain pula disebut 3 perkara. Apa dia? Pelihara oleh kamu akan segala harta kamu dengan zakat. Makna kalau kita nak harta kita diberkati dan harta kita itu selamat daripada segala kecelaan ataupun kecelakaan, salah satu daripada jalan untuk mendapatkan keselamatan harta adalah dengan mengeluarkan zakat. Sama ada selamat itu selamat dengan makna terhindar daripada kecelaan, dosa, ataupun hilang berkat. Berkat ni tak nampak pada mata. Berkat ni benda yang ma'nawiyah, yang Allah Ta'ala kurniakan. Tak nampak pada mata. Tapi orang yang dapat berkat, dia boleh rasa mudah perjalanan hidupnya, hak sikit tapi cukup, itu berkat. Maka seperti mana kita nak diri kita selamat, rumah tangga kita selamat, pekerjaan dan segala kerja buat kita selamat, kita nak juga harta kita selamat. Selamat ni dalam 2 bentuk. Selamat yakni terhindar daripada kecelakaan, rosak, binasa. Satu lagi selamat daripada seksaan ataupun ancaman dan kutukan Allah. Maka orang yang menunaikan zakat, mengeluarkan zakat seperti Allah Ta'ala perintahkan, Nabi kata apa? Pelihara oleh kamu akan segala harta kamu. Yani kalau kamu nak Allah Ta'ala jaga harta kamu, dan kamu nak harta kamu itu terpelihara, yakni terhindar daripada segala kecelakaan,
Sama ada celaka itu dengan makna rosak, binasa, timpa bencana, balak, kadang-kadang turunnya apa? Kalau tanaman turunnya penyakit-penyakit yang kadang-kadang pening kepala kita. Dulu tak ada, lah ada contoh. Ataupun kadang-kadang barang kita ni sat-sat kuning, rosak kuning dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang dicuri kuning dan sebagainya. Barangkali itu isyarat ada sesuatu yang tak kena dengan harta kita. Bukan makna orang kena timpa bala tu dia tu buat maksiat, bukan. Jangan kita tengok kawan contoh kebun dia terbakar, kita kata hang ni tak payah zakat, tak boleh. Itu dulu. Tapi nak abang kata ialah di antara jalan untuk mendapatkan keselamatan harta kita dengan mengeluarkan zakat. Satu, selamat daripada binasa rosak. Yang kedua, selamat dengan makna terhindar daripada kecelaan dan kutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diberikan limpah berkat pada harta. Apa jalannya? Dengan kita mengeluarkan zakat. Maka peliharalah akan segala harta kamu dengan zakat. Dengan zakat berkat. Selamat harta daripada rosak binasa. Dan selamat daripada apa? Daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ubati akan segala yang sakit kamu dengan sedekah. Begitu juga antara jalan untuk kita mendapatkan rawatan. Rawatan ada banyak, ada rawatan moden. Sakit kita jumpa doktor, jumpa orang yang pakar dalam bidang perubatan atau pengamal perubatan yang ada tauliah ataupun ada kepakaran lah. Sama ada perubatan itu perubatan yang moden atau perubatan alternatif atau perubatan lain. Tiap-tiap bidang cara merawat itu ada ahlinya. Kita tak boleh kata semua benda boleh diselesaikan dengan cara rawatan. Kadang-kadang ada rawatan cara moden, ada rawatan cara alternatif. Dengan ruqyah contohnya, baca-bacaan doa dan sebagainya, ambil penggunaan herba-herba dan sebagainya, itu cara dia. Cara moden doktor di hospital, dia ada cara dia. Jadi kita tak boleh kata guna yang herba ni, yang di hospital ni semua sesat, tak boleh. Kita juga tak boleh mengatakan yang berubat ni hak betul doktor di hospital, yang lain tak betul, tak boleh. Kerana tiap-tiap bidang itu ada ahlinya. Dia panggil likulli majalin rijalun. Tiap-tiap bidang ada ahli dia. Ada manhaj dia. Maka masing-masing matlamat yang baik guna cara yang betul. Kaedah yang betul ada kaedah. Ubatan cara kampung ada kaedah dia. Tapi kita dah tak ada ahli. Kita kata ubat kampung ni tak boleh pakai ni. Kadang-kadang kita tak tahu dia pebuh lagu mana. Kita tahu mana kata dia pebuh lagu mana betul tak betul. Dia ada ukuran dia. Dan kita pun tak boleh terlalu prejudis terhadap perbuatan moden sampai kita tolak hospital ke tepi pun tak boleh. Kerana tiap-tiap itu tidak lebih daripada ijtihad mereka belajar, buat kajian dan sebagainya, menghormati bidang ilmu itu. Maka kita kena berinsaf, kena bersederhana. Tiap-tiap bidang ni dia ada ahli dia. Ada tata cara disiplinnya. Ada tata cara disiplin. Baik, salah satu jalan untuk kita mendapatkan rawatan, termasuk sakit-sakit yang fizikal ni, sakit hak yang jenis batin ni, itu memang kita maklumi lah. Nak ubat hati dengan banyak baca Quran, nak lembutkan hati yang keras ataupun hati yang terbelenggu dengan dunia. Macam mana nak rongkai belenggu itu dengan banyak berzikir, dengan banyak istighfar, dengan banyak berpuasa dan sebagainya. Yang tu penyakit batin hak kita maklumi. Tapi penyakit zahir juga. Di antara ikhtiar jalan untuk kita ubat penyakit zahir, di samping ikhtiar dengan perubatan moden adalah dengan apa? Dengan at-tasadduq, dengan kita bersedekah. Berkah daripada sedekah itu disebut dalam hadis yang kita baca ini secara umumnya antara jalan untuk mendapatkan rawatan daripada penyakit adalah dengan kita bersedekah. Sama ada sedekah dengan makna sedekah yang sunat. Kalau kita ada sakit, di samping kita ada berubat, ambil ubat, jumpa doktor secara berkala, maka beramal dengan hadis ni. Kalau tak banyak pun sikit, ada 10 ringgit di tangan, kita pergi buat kenuri, pergi kat gerai, bagi kata tuan, hari ni saya bagi 10 ringgit. 10 ringgit tak pergi siapa-siapa dulu mai, dia makan kata apa, belanja bagi habis 10 ringgit. Kita pun bagi. Kalau orang tanya, jangan habaq kata saya bagi. Yang ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong doa bagi saya keluarga selamat. Masa kita bagi itu dalam hati kita kata apa? Allahumma inna hadhihi minka wa ilaik. Walaupun ayat tu kita bisa nak bilang. Bila sembelih korban kan? Allahumma inna hadhihi ilaika minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya binatang korban ni adalah kurniaan rezeki daripada Engkau bagi pada kami. Maka kami korban ikut perintah syariat untuk kami persembahkan atau untuk kami
tunaikan kepada Engkau ya Allah. Fataqabbal, maka terima ya Allah. Walaupun doa tu, doa kita baca dari segi warid, bacaan tu warid baca ketika mana doa masa sembelih korban. Tetapi dari segi makna dan falsafah doa itu sebenarnya adalah merangkumi seluruh daripada kebajikan yang kita buat. Sebenarnya semua kebajikan kita buat itu datang daripada Allah. Kita boleh sedekah pun dengan sebab Allah Ta'ala bagi lapang rezeki. Allah Ta'ala yang bagi taufik, rasa teringin ada kekuatan untuk sedekah. Kalau tak dapat taufik, tak bagi. Walaupun rata sampai 7-8 bilion, dia nak bagi RM10, rasa lagu susut nilai. Habis rata aku, dia tak bagi. Tapi kalau orang taufik, walaupun ada RM10 di tangan, dia kata tak apa RM10, bagi RM5, ada RM5 lagi. Cukup untuk aku belanja. Ini taufik. Allah beri kekuatan untuk dia berbuat taat. Maka bila kita bagi sedekah atau kita buat kebajikan, ataupun dalam hadis sedekah, masa bagi itu kita niat, ya Allah, sesungguhnya sedekah ini aku bagi ini adalah rezeki daripada Engkau kurniakan padaku. Allahumma inna hadhihi sadaqah minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, terima ya Allah. Yang kedua kita minta waj'alhu sababan, jadikanlah sedekahnya sebab untuk Engkau sembuhkan aku ya Allah. Ya, itu juga sebahagian daripada rawatan. Jadi rawatan ni banyak yang kadang-kadang kita tak ambil tahu. Berubat cara moden itu cara al-akhdhu bil asbab, itu cara dia lah. Boleh, tak ada masalah, teruskan. Tapi pada masa yang sama Nabi beritahu kepada kita salah satu cara merawat adalah dengan kita bersedekah. Cik Nabi sebut dalam hadis tu bang. Dan ubati akan segala yang sakit kamu dengan sedekah. Kemudian dan sediakan bagi balak akan doa. Sediakan makna hendaklah engkau sedia dan senantiasalah ketika mana menghadapi balak, yakni ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kamu dengan berdoa. Karena ketika mana kita ditimpa balak ni, waktu Allah uji kita, itu waktu yang mustajab doa. Orang Allah Taala redha, dia terima. Mula-mula dia bertuh dengan apa? Dia bertuh dengan ujian itu. Dia tak lupa pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa. Ada doa yang maksud Nabi ajak. Dan dia doa dengan doa yang lain. Orang yang ditimpa dengan kesulitan ni, itu termasuk daripada waktu yang mustajab doa. Mustajab doa. Nabi kata apa? Inna Allah idha, fima ma'na. Teks hadis ni saya tak ingat. Tapi lebih kurang maknanya, dari segi lafaz secara maknanya, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah, bila Allah Ta'ala suka pada seseorang, Allah akan timpakan ujian. Faman radiya falahu ridha. Siapa-siapa yang redha, puas hati, sabar ujian Allah Ta'ala timpa ke dia, dia kata ini Allah Ta'ala bagi. Apa Allah Ta'ala bagi, walaupun nampak pahit, susah, sulit, tetap ada hikmahnya, aku terima ya Allah. Falahu ridha. Dia redha dengan apa Allah Ta'ala bagi, Allah balas dengan keredaan daripada Allah. Faman sakhita falahu asukht. Siapa-siapa yang dia cemuh ataupun dia tak setuju dengan apa Allah Ta'ala bagi kat dia, maka dia juga akan mendapat kecelaan dan juga kemurkaan daripada Allah. Jadi ketika mana kita ditimpa dengan bala, apa kita nak buat? Pertama kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Apa makna doa itu? Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah ganjaran kepadaku dengan musibah yang engkau timpakan kepada aku ni ya Allah. Aku beriman terima hak ni ujian engkau timpakan ya Allah, maka berikanlah ganjaran kebaikan untukku, wa akhluf li khairan, maka beri ganti kepada aku dengan sesuatu yang lebih baik. Apa dia? Allahu alam. Tapi bagi lebih, sama ada di dunia, lebih lagi di akhirat. Itu doa yang ma'thur. Disebut dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, kata beliau Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, ma min muslimin, tidak ada seorang daripada kalangan orang Islam, tusibuhu musibatun, yang ditimpa oleh musibah, fayaqulu ma amarahu Allah, lalu dia sebut apa yang Allah Taala perintah. Apa Allah perintah masa kita ditimpa musibah? Itu kita kata inna lillah. Dan allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah suruh kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Nabi, mana-mana orang Islam
yang ditimpa dengan musibah, kemudian disebut apa yang Allah Ta'ala suruh, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diikuti dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kurniakan ganjaran yang baik kepadaku dan beri ganti apa yang kau timpakan ini dengan sesuatu lebih baik. Apa kata Nabi? Illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah pasti beri ganti kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi dalam hadis yang kita baca dalam kita ni, dan sediakan bagi bala akan doa. Yang ni bah, sentiasalah kita berdoa kepada Allah ketika mana kita ditimpa dengan bala, yang ni dengan ujian. Itu ada 3 benda kan. 3 benda. Yang pertama, jaga harta kita dengan kita mengeluarkan zakat. Yang kedua, ubati penyakit dengan memperbanyakkan sedekah. Yang ketiga, biasakan ataupun lazimkan diri kita, biasakan ataupun senantiasakan diri kita ini dengan kita berdoa ketika mana kita ditimpa dengan bala. Bukan maki hamun cemuh dan cemuh. Apa lagi nak main lepas satu lepas satu. Itu orang yang mencemuh takdir dan cemuh dengan urusan hidupnya. Orang beriman tidak begitu. Orang beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang pulih hidup dia tu sekerasnya. Tapi dalam keras ujian itu pun masih lagi ada limpah rahmat daripada Allah. Allah tak uji seseorang melainkan sesuatu yang dia mampu. Dan Allah tak uji saja-saja. Tiap-tiap ujian Allah Ta'ala uji itu diberikan ganjaran. Salah satu daripada ganjarannya kafaratul dzunub, iaitu Allah menghapuskan dosa. Hatta ujian yang kecil, syaukatun tusyaku bihana. Satu duri kecil yang tucuk tapak kaki, walaupun kecil je, kena sikit duri keman tu berasalah sikit dan angkat kaki. Hak tu pun kalau dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah berikan ganjaran dan Allah kurniakan kafaratul dzunub, itu dihapuskan dosanya. Allah maha luas kurniaannya kepada hamba. Dia bagi kebaikan, hamba dia bersyukur, dia tambah lagi. Dia timpakan ujian, hamba bersabar, dia ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka tak patut kalau kita ni hamba Allah, kita buruk sangka dengan Allah. Kalau Allah bagi baik, syukur. Allah uji dengan ujian dan musibah, maka kita sabar. Dan kedua-dua keadaan itu adalah sangat baik bagi seorang hamba, dan tak ada sifat itu melainkan pada seorang yang sungguh beriman kepada Allah. Lagi sikit sambung. Dan firman Allah Ta'ala, masih lagi dalam bab zakat. Dan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. Ini ayat apa ni? Ayat 34 dan 35 daripada surah At-Taubah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ayat 34. Sama ayat 35. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. وحفظنا الله تعالى من كل مكروه. Ayat ni ayat cerita tentang azab seksa. Maka sunat kita minta lindung. Allahumma hafazna min kulli makruh wa afina min kulli su'. Ya Allah, peliharalah kami daripada segala benda yang tak elok, dan juga abang afiat, hindarkan kami daripada segala keburukan. Apa makna ayat ini? Arti ayat ini, dan segala mereka yang menggedung, yakni menaruh, menyimpan. Yaknizuna makna simpan lah. Gedung makna tempat simpan, khazanah. Menggedung yakni yang menyimpan, yang menggedung yakni yang menaruh, taruh, simpan. Mereka itu akan emas dan perak, dan tiada manfaat mereka itu akan dia. Tiada manfaat mereka itu akan dia. Dia tu yakni harta emas dan perak itu pada jalan Allah Ta'ala. Simpan emas dan perak. Emas dan perak ni, emas ni termasuk daripada harta yang ada kadar, ada zakat dia.
Emas termasuk pada, ada kalau simpan emas, ada kadar zakat yang kita kena keluarkan. Maka orang yang simpan emas dengan perak ini, dia tak keluar zakat. Bahkan dia tidak tunaikan kewajipan Allah Ta'ala perintah. Itu makna apa? Itu makna mereka tidak manfaat mereka itu. Kan dia yang tidak manfaat mereka itu akan emas dan perak yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan sebagai rezeki yang Allah lapangkan kepada mereka itu pada jalan Allah Ta'ala. Yang tidak keluarkan zakat. Maka khabar olehmu ya Muhammad, yakni bagi tahu olehmu ya Muhammad, Allah sebut Quran ini, Allah perintah bagi Nabi SAW bagi tahu kepada golongan tersebut, khabar olehmu ya Muhammad akan mereka itu, yakni bagi tahu kepada mereka dengan azab yang pedih. Fabashirhum dengan makna faakhbirhum. Walaupun fabashir, bashir dalam bahasa Arab ada dua makna. Makna yang zahir bashir dengan makna gembiralah. Kata bashir ataupun al-bisyarah itu dengan makna kegembiraan. Tapi bila Allah Ta'ala sebut bergembiralah kamu dengan siksaan, itu bukan makna sonoklah. Itu makna apa? Itu makna sindiran atau makna tahdid, makna ancaman. Macam kita jumpa dengan seturu kita, dia nak langgak mai, kita kata sila. Sila tu bukan makna sila tu nak bagi mintai dah. Sila tu kalau hang langgak mai. Jadi Allah sebut fabashirhum, wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka apa? Khabar dengan makna celaan ataupun ancaman Allah, itu azab yang amat pedih. Pada hari dipanaskan atasnya dalam api neraka. Ini pada hari semua hak dia persimpan yang kata emas permata itu nanti akan Allah Ta'ala panaskan dan cairkan dalam api neraka Jahannam. Maka diselarkan dengan dia akan segala dahi. Allah Ta'ala cop di dahi itu. Dengan apa? Dengan emas dan perak yang dulu mereka taruh di dunia ni. Mereka tidak tunaikan hak harta yang namanya zakat. Maka apa? Maka diselarkan dengan dia akan segala dahi mereka itu. Yang diselarkan, dicok dengan dia dengan emas perak yang telah dicairkan itu di dahi. Na'udzubillah. Emas perak ni kalau di dunia pun tak tahan dah. Tak boleh try tengok. Tu selbok lah. Ambil rantai ke gelang ke, pergi panas sat dalam lah. Tak usah lama lah, bubuh dalam 30 saat bagi duk menyala kat api tu. Kemudian pergi cok sikit dekat kulit tu, aku pernah rasa. Itu bukan cair, yang tu baru panas saja. Dia adalah mencair sikit permukaan tu, tapi tak cair betul. Guna pula api dunia. Api dunia ni nak banding dengan api neraka. Api neraka tu 70 kali ganda daripada api dunia. Kalau Allah Ta'ala lebok emas dan perak dengan api dunia, tuang atas kepala tu pun kelupuk lagi tak? Ini kan pula api neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Allahumma sallim. Maka diselar dengan dia, yakni dicop ataupun dituangkan dengan dia dengan emas perak yang cair itu akan segala dahi mereka itu dan segala lambung rusuk mereka itu dan segala belakang mereka itu. Lalu dikatakan inilah barang yang ada kamu gedungkan, yakni kamu taruh simpan, maka rasa oleh kamu akan barang yang ada kamu gedungkan. Ambil habuan. Ni hang sayang sangat tu mas aku nak bagi. Macam kita lah, mas nak bagi. Kalau nak guna bahasa bagi mudah faham. Maka dicairkan harta yang mereka dulu simpan tak keluar zakat. Lalu dicairkan, dituang ataupun dituang atas kepala mereka, bahkan di lambung, di rusuk mereka dan juga apa di belakang. Semua tempat-tempat tu tempat yang sensitif. Di dunia ni pun kepala sensitif. Rusuk ni, kawasan rusuk ni semua kulit lembut sini, rusuk. Kita orang tak macam beruang apa ni dia gemai tu. Betul dia berani sanggah dengan harimau. Kita kok ni kulit kita ni, macam saya kata tadi, kalau di dunia dia pun tak tahan. Di akhirat pula sekali buat bukan habis tentu. Tuang bagi relai hati hancur, kemudian buat balik, elok balik, tuang lagi, elok balik, tuang lagi. Apa hikmahnya ataupun apa fungsinya? Apa faedahnya itu untuk supaya mereka itu menempuh azab seksa yang dahsyat yang dulu mereka ingkar akan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul azab seksa akhirat ni tak ada siapa pun berani boleh tempuh. Dunia ni kita sayang harta lah. Kita sayang harta kita rasa lagu rugi kalau kita belanja. Padahal itu bukan hak kita. Sungguhlah kita yang kerja, harta yang kita simpan. Tapi dalam harta kita ada hak orang yang kita tak tahu. Ada hak orang lain yang telah ditentukan oleh syarak.
Itu sebahagian daripada kadar zakat. Itu bukan hak kita. Itu hak orang. Walaupun harta itu hak kita, tapi ada bahagian yang telah ditentukan syarak, bukan hak kita, yang kita kena belanjakan, keluarkan, berikan kepada ahlinya, ataupun yang mempunyai akan harta itu dipanggil asnaf. Lalu kita tak buat. Dunia kita sayang, tapi di akhirat esok, kalau Allah bagi balik harta itu semua, dia kata ni harta hang dulu, ada 4 bilion hak dunia dulu, aku bagi contoh, saya buat contoh. Dan kamu lagi kamu akan dicampak masuk neraka Allah. Hamba tu dia sanggup untuk mengatakan, ya Allah, ambillah semua harta ni berapa bilion pun, yang penting selamatkan aku daripada bebaskan aku daripada neraka. Sebab itu ada beberapa tempat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala ulang-ulang sebut, walaupun ayatnya berbeza, tapi maknanya menjurus kepada makna yang hampir sama, iaitu apabila seseorang itu kalau dia ada kekayaan dengan sehebat ataupun sebanyak dunia, 2 kali ganda dunia sekalipun, dia sanggup untuk serahkan kepada Allah sebagai tebusan agar diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Antaranya firman Allah apa? Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi wa asarru an-nadamata lamma ra'u al-'adaba wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Apabila kalaulah seseorang yang dulunya dia berbuat zalim, sama ada zalim itu dengan dia syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dia ada kekayaan di dunia ini sebesar atau seisi dunia, laftadau, surah laftadat, maksud dia sanggup untuk tebus seksaan dia dengan menyerahkan seisi dunia itu. Walaupun di dunia ni harta segenggam pun dia genggam erat, dia tak mau bagi. Pasal apa? Pasal hak dia di akhirat. Kalau Allah bagi lebih daripada itu pun, dan lebih itu Allah Ta'ala umpamakan seperti satu dunia ni, 2 kali ganda dunia kekayaan dia, yang Allah bagi, dia sanggup untuk tebuskan semua itu demi untuk menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka Allah. Jadi kita kena ingat hak kita dihimpun muka dunia ni, walaupun kita kerja siang malam, bukan semua hak kita. Ada hak-hak orang lain yang ditetapkan oleh syarak yang perlu untuk kita tunaikan. Baik, maka lagi. Maka rasa oleh kamu akan barang yang ada kamu gedungkan itu. Ambil rasa apa yang dulu kamu genggam, kamu simpan, kamu tak mau tunaikan apa yang Allah Ta'ala suruh. Hari ini ambil rasa dengan apa yang telah kamu simpan itu. Lagi sikit. Dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada kebajikan pada harta yang tiada dizakatkannya. Tak ada kebajikan makna tak ada kebaikan, atau dengan makna tak ada keberkatan. Tiada kebaikan, tiada kebajikan, yakni tiada kebaikan dan tiada keberkatan pada harta yang tiada dizakatkan dia. Walaupun nampak banyak, tak ada kebaikan, nak buat apa? Nak buat apa? Nampak elok saja, tapi tak ada manfaat. Kalau kita beli kereta elok contohnya, elok kereta tu, tapi tak boleh nak start jalan. Bolehlah buat hiasan, nampak sedap mata memandang, tapi tak ada manfaat. Jadi harta ni kalau kita himpun menggunung tinggi tapi tak ada kebajikan, dengan sebab kita tak keluarkan zakat ataupun kita ingkar perintah Allah, maka itu tidak memberikan apa-apa manfaat. Maka Nabi kata tiada kebajikan, yakni tiada kebaikan dan tiada keberkatan bagi harta yang tiada dizakatkan dia, yang tidak dikeluarkan zakat. Dan hadirin, dan sabda baginda Nabi SAW, barang siapa menegahkan zakat, menegah Allah Ta'ala daripadanya, yakni siapa yang enggan bayar zakat, maka Allah juga membalas keengganannya itu dengan keengganan Allah. Apa makna Allah enggan? Makna Allah jauhkan dia daripada rahmat Allah. Dia tak mau bagi harta kerana Allah, maka Allah sekat rezekinya. Walaupun rezeki Allah Ta'ala tentulah, tapi nak abang kata orang yang dia kedekut dengan Allah, kalau kita nak pinjam bahasa itulah. Tapi sebenarnya tak ada makna kedekut dengan Allah ni. Hang siapa nak kedekut dengan Allah? Hang pun Allah Ta'ala cipta, harta yang dihimpun tu pun Allah Ta'ala bagi. Jadi tak ada istilah hamba itu kedekut dengan Allah, tak layak untuk dia berkedekut dengan Allah. Tapi kalau kita nak sebut bahasa mengajar ni, nak bahasa bagi manusia ni, buka otak kepala dia dan hati dia fikir, orang yang kedekut dengan Allah, Allah lebih itu akan kedekut dengan dia. Artinya, kalau dia tak mau bagi belanja harta pada jalan Allah, maka Allah sekat rezekinya, ataupun Allah Ta'ala cabut keberkatan daripada rezekinya. Kadang-kadang banyak tapi tak cukup, kadang-kadang banyak macam-macam masalah.
Kadang-kadang banyak tapi tak jadi kebajikan. Patut-patut ada kata banyak kebajikan dah boleh buat. Pasal modal banyak tapi tak jadi kebajikan. Tak boleh buat kebaikan. Kerana apa? Ada cabut keberkatan daripada harta itu. Maka siapa-siapa yang menegah zakat, menegahkan zakat, yakni enggan membayar zakat, menegah Allah Ta'ala daripadanya, maka Allah juga enggan kurniakan lapang rezeki untuk dia. Menegah Allah Ta'ala daripadanya, akan memelihara hartanya. Yakni Allah Ta'ala tak jaga harta dia, luput keberkatan. Lagi dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada binasa harta pada darat dan tiada pada laut melainkan dengan menegah akan zakat. Punca binasanya harta. Jadi macam-macam benda yang merosakkan harta benda kita ni adalah antara puncanya bila kita enggan bayar zakat. Bila zakat ni kadang-kadang tidak diurus dengan baik. Sama ada secara individu dia tak bayar zakat, ataupun kadang-kadang zakat itu digunakan harta zakat untuk buat benda yang tidak layak dengan fungsi zakat contohnya. Maka itu juga akan mengundang balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita alhamdulillah ni kita dah nampak macam zakat kita zahirnya alhamdulillah, zahir dan auditnya alhamdulillah. Cuma ni kita nak cakap tentang hukum. Kalau harta zakat itu tidak dikeluarkan, ataupun harta zakat dikumpulkan tetapi tidak digunakan dan dibelanjakan pada cara yang sepatutnya menurut perintah syarak, maka itu semua akan mengundang balak daripada Allah, termasuklah banyak berlaku kerosakan harta benda dan juga bencana. Punca apa? Punca kerana kita menegah akan zakat, ataupun kita enggan bayar zakat. Dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersurat di atas pintu syurga, engkau ini haram atas orang yang bakhil dan orang yang menegahkan dan orang yang dayus sembah orang. Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dayus itu? Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengetahui akan kejahatan atas ahlinya dan diam ia. Ini lagi satu ni. Disebut apa? Tersurat, yakni tertulis di atas pintu syurga Allah. Allah Ta'ala tulis, mana Allah Ta'ala tentu ada siap penyataan atau kenyataan atas pintu syurga, engkau ini haram. Wahai syurga, tak boleh masuk dalam kamu ni orang yang bakhil. Maka termasuk yang bakhil, makna orang tak mau belanja hartanya pada jalan Allah. Termasuk orang tak mau bayar zakat, termasuk daripada kalangan bakhil. Dan orang yang menegahkan, sama ada menegahkan apa? Menegahkan belanja pada jalan Allah, yakni orang yang enggan, termasuk enggan bayar zakat, itu juga termasuk daripada menegahkan, tak mau bayar zakat. Dan orang yang dayus, sembah orang, yakni bertanya orang kepada baginda Nabi. Sembah dengan mana? Bertanya orang sahabat kepada baginda Nabi SAW, ya hai Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dayus? Sabdanya baginda Nabi SAW, mereka yang mengetahui akan kejahatan atas ahlinya. Dia tahu kata ahli keluarga dia buat benda yang tak betul, kejahatan, bercanggah dengan syariat, buat benda maksiat. Lalu apa? Dan diam ia, yakni dia buat tak tahu tak tegur. Yang ni tak payah tunjuk orang. Masing-masing kita muhasabah diri masing-masing. Apa yang kita buat? Ahli keluarga kita, isteri kita contohnya. Isteri kita, pasal kita ni suami, kita ketua keluarga. Kita ar-rijal qawwamun 'ala nisa, laki-laki ni jadi pemimpin. Isteri kita, anak laki-laki, anak perempuan kita, kalau kita tahu dia buat benda tak betul, sampai tak bunyi sepatah pun anak kita tak semayang, koklah kita nak kata hang nak jadi apa ni, tak semayang ni. Tegur sekali tak jalan, 2 kali tegur, 40 kali pun tegur. Kalau kita boleh apa, ambil tindakan hukuman untuk mendidik, ambil tindakan yang sewajarnya. Doa pada Allah, minta supaya Allah beri petunjuk. Tapi kalau kita tahu kata dia buat benda tak betul, duduk menghadap TV itu, dia aktikah sampai TV itu sampai habis, waktu sembahyang tak bangkit lagi, kita pun tak kata apa, tak tegas contohnya. Maka itu dayus. Anak perempuan kita contohnya keluar dengan laki-laki yang bukan mahram, main ambil depan muka kita di rumah kita contohnya, kita pun salam pula, bagi assalamualaikum pula. Salam apa? Salam apa tu? Dia mengambil anak dara kita di rumah, tak kahwin lagi, bawa nak kereta ke naik motor ke, salam kita assalamualaikum. Ma ma'ana hadis salam? Apa maksud salam itu? Adakah salam sudah digunakan pada perkara maksiat?
Jadi yang ini, tuan-tuan ibu ayah sekalian, jangan marah dan kecil hati dengan saya. Kita sebut ini untuk semua kita ambil. Saya ada anak perempuan. Saya ada 4 orang anak yang sulung laki-laki, 3 orang perempuan. Laki-laki ujian cara laki-laki, perempuan cara perempuan. Maka bila kita baca hadis ini, orang yang dia baca hadis ini dengan penuh penghayatan dan insaf, takut pada Allah, maka dia bimbang. Kerana Nabi kata, antara orang yang tercatat atas pintu syurga, Allah tak bagi masuk syurga, apa? Dayus. Sahabat tanya, siapa? Apa makna dayus? Itu seseorang yang tahu ahli keluarganya, yang orang duduk dalam tanggungannya, buat benda yang maksiat, yang tak betul, lalu dia diam. Dia tidak tegur dan sebagainya. Itu termasuk daripada dayus. Sedangkan Quran kata, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hendaklah kamu pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tanya Rasulullah, apa makna jaga keluarga itu? Lalu Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu engkau tegah mereka daripada melakukan apa yang Allah Ta'ala larang, dan engkau suruh mereka melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu makna kamu selamatkan keluarga kamu daripada api neraka Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan pada kita semua, insyaAllah. Kita tak mampu untuk urus keluarga kita sendiri-sendiri, melainkan kita kena minta tolong daripada Allah. Anak kita masuk umur 3-4 tahun, 7-8 tahun, bila dah kita ligan dia, kita gempak-gempak dia, bagi sedikit ancaman. Jangan seksa lah. Jangan rembai anak sampai lembik. Jangan, itu haram. Sikit-sikit tegur, contohnya tibai sikit bagi dia rasa takut sikit. Bukanlah tibai sampai balok kalau jalan. Bukan, yang tu tak benar, tak boleh. Bagi boleh. Tapi kalau dia umur 17, umur 18, penumbuk dia besar pada penumbuk kita ni, kita tegur, dia kata, Pak, saya cakap banyak. Kita nak kata apa? Tegur, kata tegur. Tak betul, yang buat ni tak betul. Bukan Abah sebut ni. Bukan sebab Abah marah, tapi sahabat tak betul. Tegur walaupun anak. Dan kena minta doa pada Allah. Pasal kita tak boleh urus kehidupan kita sendiri, melainkan dengan limpah kurnia dan taufik daripada Allah. Percayalah, kalau kita ni jujur dengan Allah. Yang saya sebut tadi lah. Anak Allah Ta'ala uji kita dengan anak. Tapi kita tak pernah buruk sangka pada Allah. Tegur anak, ketiak macam mana nak pulih. Tapi kita tak pernah buruk sangka pada Allah, Allah takkan sia-siakan. Kalau masa kita dah celik mata ni, anak kita tak berubah. Tapi kita tak pernah putus asa minta doa dan tegur anak kita. Barangkali bila kita mati, masa kita hidup, serabut kepala fikir anak. Tapi bila kita mati, Allah Ta'ala campak hidayah dalam hati anak kita, dia berubah. Hari-hari dia doa pada kita, Allah ganti dengan ketenangan dalam kubur. Jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak yang tak betul kita kena tegur, tapi kena minta, mohon rayu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak continue takadzur, masuk dah waktu ni. Kita baca takadzur, insya-Allah lagi akan datang kita sambung. Dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa milik ia akan nisab. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma inna nahmaduka ala kulli hal ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين واهدنا كلنا يا ربنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اشرح صدورنا واهدنا إلى سواء السبيل ووفقنا لما تحب وترضاه يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. أصلح لنا جميعا ولأهدينا ولأصولنا وفروعنا واجعلنا من أهل الخير والفضل وإحسان بمنك وإحسانك يا ذا المن والإحسان يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.